Condition dia lepas accident dengan katanya. Baru lepas gunting rambut jumpa dengan seorang brother, dia pakai G-Shock. Nama abang siapa? So abang pakai jam tu daripada tahun bila? Condition dia lepas accident dengan katanya. So apa yang rosak je dekat lepas accident tu? Accident tu tali putus. Lepas tu ada kesan sini sikit lah. Tapi dia punya engine function dia masih sama ke tak bang? Sama, tak ada apa. Masih tahan ke abang kan? Tahan. Daripada collection ni, mana yang abang minat? Yang ni lawa tapi suka yang ni abang pakai. Boleh kongsikan kenapa abang pilih yang ni? Sebab dia punya dalam dia unik. Dalam dia apa? Jarum macam ni kan. Macam nice lah. Abang rasa berapa harga dia? 700. Dia punya material tali ni apa? Jenis macam ni dia akan pakai resin. Jenis dia tahan lasak. Macam tadi brother, dia pernah terlibat dalam kemalangan. Tali rosak tapi dekat bezel dia yang melindungi protect dalam ni, enjin dia masih boleh function. Memang mantap. Itulah dia parameter yang ditetapkan oleh G-Shock.